Hello, what's up guys? Welcome to Actual Life Podcast. So, dalam podcast hari ni 3 tahun lepas aku dah pernah jemput which is siapa? Muhammad Izzat. Tapi time tu kau panggil aku Mak Top lah. Mak Time Top. tu Ya, nama aku Mak Top. Top. Ya Dan lagi satu dah. aku nak mention lah. Sebenarnya video tu aku baru tengok tu. Kau baru tengok? Sumpah demi Allah. Baru semalam-semalam yang kau mesti aku kan. Aku baru tengok tu video tu. Asal tu 3 tahun aku tak pernah tengok langsung video. Sebab aku dia rasa macam cringe. cringe Ya, satu. betul, Lepas ya tu dah. aku tak boleh dengar suara aku sendiri. Aku rasa macam bila aku dengar suara aku sendiri, macam ini ke suara aku. So aku macam ada, aku judge diri aku sendiri. So aku tak tengok. Tapi bila tengok balik okey sebenarnya. Okey je. Cuma Santai je. betul lah kata kau. Even aku tengok pun rasa cringe sebab topik yang kita sampaikan tu macam agak kekok lah. Lebih tapi aku tak rasa benda tu kira macam kita tu learning process kita lah. Kita belajar sebab aku pun time tu pun muda tu kita. 22 macam tu kan. Kira muda lah. Ni kita pun dah berkembang lah. Kita pun dah macam aku pun dah macam bapak dah ada anak. Dah bapak so budak. dah besar sikit lah. Betul. Cuma aku belum jadi bapak lagi. InsyaAllah very soon lah. Doa-doa. So any life update tak? Boleh share? Life update currently. Okay. Dengar? Dengar sikit. Okay. So last aku buat podcast dengan Mal. Lepas tu aku last jumpa dia waktu kita buat apa ni promo video kan. Betul untuk kita punya which is dah lama kak. Betul. Selang berapa tahun juga. Lepas tu kira tak bernasib baik lah. Bapak aku meninggal lah. Betul. Itu aku pun dah beritahu Mal pun tahu benda tu. Bapak aku meninggal. Lepas tu aku meneruskan apa yang dia minta lah. Dia nak aku kahwin dan so aku mempercepatkan kahwin. Betul. Sebab Mal pun datang kat waktu aku punya kahwin. Ya dah. Masa aku datang tu aku rasa macam tak sangka relationship yang diperbuat-buat jadi reality. Betul. Cerita dia memang panjang kan. Panjang gila. Betul. Ingat lagi kau kinja-kinja lompat masa bini kau nak tukar duit tu. Macam monyet tu. Ya. Time tu ingat cerita monyet dah sampai kahwin. Ya tu. Memang tak jangka langsung. Tapi lama juga aku kenal dia. Kan okey lah. Rezeki. Betul. Okay. Semoga berpanjangan. Kau macam ni pula Mal? Untuk aku so far alhamdulillah lepas settle kahwin kan. Tak ada memberikan sepenuhnya kepada podcast ni lah sebab yelah aku tengok pun lama dah kau tak. Betul, busy dengan anak lagi, dengan wife lagi, and more to spend the quality time lah untuk keluarga. Yelah. And sekarang anak aku pun dah 10 bulan and congrats bro. Thank you. And maybe ada masa kelapangan sikit untuk meneruskan hobi aku ni. Faham. Betul? Yang penting konsisten lah. So kau dah kahwin berapa lama je? Aku kalau bulan ni memang genap setahun 3 bulan. Setahun kalau 3 bulan. Kalau mati aku lebih nak kena. Setahun 3 bulan aku rasa. Kau ingat tak tari-tari spesifik macam? Tari kahwin kena ingat. Itu of course lah. Atau aku ingat lah. Birthday dia aku ingat. Tadi aku kenal dia aku tak ingat. Tapi tak apa, ada orang tak ingat juga. Sama. Nak senang kau scroll balik archive punya story ke apa. Baru cara. Selamat lah. Thanks to Instagram. Social media sangat membantu. So selama kau berkahwin ni kan, does marriage kau change your life tak? Okay, aku cerita detail lah. Ni aku tak pernah cerita. Dia aku struggle lah. Bukanlah struggle maksudnya aku tak cukup duit. Lebih kurang ke arah kewangan ke. Kira aku susah ke. Tapi walaupun ayah aku meninggal, aku nak kena jaga family aku. Aku pun still waktu tu aku baru berhenti kerja. Tapi aku manage untuk cari duit untuk kahwin. Sebab bagi aku rezeki Allah ni, kalau benda halal kan memang Allah akan cepatkan. Betul ya. Sebab aku tak sangka aku boleh kahwin, kumpul duit dalam tempoh 6 bulan. From zero. Ya dah. So aku rasa macam memang betul lah. Kalau you guys memang nak kahwin, cepatkan. Memang kena cepat benda-benda macam ni. So macam dari segi orang kata rezeki lepas kahwin tu, kau rasa tak benda tu? Ya rasa lah kan? Aku boleh bagi satu cerita pendek lah. Aku dekat sikit. dekat sikit. Sorry. Takut tak Boleh tinggi tinggi langsung. kan? Sekejap.
telan mic. Okay. Dah kahwin tapi lawak macam ni. Ya doh. Benda tu tak boleh Ya diubah. tu, benda tak boleh ubah. Pergi hospital tak ada ubat tu. Okay, sambung balik. Okay. Mana tadi? Kau punya perkahwinan. Oh, ubah perkahwinan. hidup. Salah satu macam aku cakap tu lah, aku kahwin boleh kumpul duit. Lepas tu daripada rezeki lepas daripada kahwin. aku kahwin tu, satu present orang bagi tu memang berguna gila lah. Shout out to everybody yang bagi hadiah. Lepas tu aku boleh dikatakan waktu aku kerja tu, daripada gaji aku sikit tiba-tiba boleh naik tau. Walaupun aku tak ada anak lagi, rezeki anak tak sampai lagi, tapi rezeki kahwin tu dah sampai. Gaji aku, sampaikan gaji aku cukup, bini aku waktu tu boleh berhenti kerja. Aku kerja seorang. So sekarang wife kau dah tak kerja? Sekarang wife aku dia tak kerja lagi. Aku boleh handle seorang lagi. Tapi kalau sebab sekarang kewangan pun boleh tahan cabar jugalah. Betul. So kalau dia nak kerja atas dia, aku takkan paksa. So ikut dia lah. Kalau dia rasa nak kerja. Kalau tak nak kerja, sebab dia boleh tolong mak aku. Sebab mak aku dah tak ada bapak kan, tak ada suami kan. So dia boleh tolong mak aku. Dan dia pun memang rela hati nak tolong. So aku support lah. Macam mak kau dah live seorang kan? Setakat ni dia live seorang. Kau bini mak kau duduk seorang ke kau ulang alik ke rumah? Aku ada satu adik perempuan masih sekolah lagi. Kira dengan satu lagi adik aku paling bongsu OKU lah. Kira mak aku sekarang duduk dengan adik perempuan aku dengan adik bongsu tu. Duduk sekolah lagi lah. Cuma adik aku dah SPM lah. So last lah. So lepas ni sebab mak aku pun dah nak pencen. So lepas ni dia jaga kot adik kecil aku. Sebab adik aku yang perempuan mungkin sambung study balik lah. So okay lah. So untuk masa sekarang ni bini aku boleh teman. Macam tu lah. Ringankan beban lah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Okay. So masa aku nak ajak kau podcast ni, okay. Aku ada juga fikir topik-topik yang nak diceritakan kan. Bukan saja nak borak kosong, tapi kita macam kita dulu kerja sama-sama, kita akan borak mengenai perkara-perkara yang selalu fikir di luar kotak. Betul. And banyak kita punya humor sama, agak-agak sama. So topik yang aku keluarkan ni pun, masa aku beritahu kau tu, tiba-tiba kau cakap kau pun dah lama nak fikir. Betul. So the main topic yang kita nak ceritakan pasal podcast hari ni is what will happen in another 10 years, guys. Betul. Macam kita tengok tahun sekarang ni, penggunaan AI, ChatGPT and ekonomi sekarang agak berubah dengan mendadak. Mencabar juga. Penggunaan AI tu agak berleluasa. Tapi kita tak, untuk aku sendiri aku tak nampak je punya kepentingan lah. Dari segi contoh macam AI kat aku punya FYP semua guna untuk just for hiburan. Mostly hiburan lah apa yang kita nampak. Bukan dari segi ekonomi negara atau peperangan semua tu kan. Tak ada kena dengan AI lagi kan. So maybe dalam 10 tahun akan datang, benda tu akan digunakan untuk perkara yang lebih ke arah negatif. And contoh macam fitnah yang digunakan menggunakan AI. Itu pun kita dah nampak sikit-sikit sekarang. Betul. And tapi dia guna tu still ada dia punya apa orang kata tu, macam Sora semua tu kan. Dia still ada macam watermark. Watermark kan. Maybe one day tak ada watermark, so fitnah tu. Dan orang boleh edit juga benda tu sebenarnya kan. Betul. Orang boleh buang. Tapi buat masa ni tak ada lagi. Tapi dia punya detail tu orang still boleh bezakan antara real and betul. AI lah. So aku ada bagi point-point dia, and aku minta Ijat juga untuk sharekan dia punya point-point, cari dia punya point-point untuk topik hari ni. So mari kita pergi ke point-point kita tu. First, aku dulu lah. Boleh. Okay, so untuk first aku akan start dengan ni apa yang aku fikir and ada research sikit lah. Ni sharing lah guys. Kira apa-apa korang rasa korang boleh
buat comment section tu sebagai kita punya discussion jugalah. Betul. Kita boleh share. Benda ni kita tak boleh nak predict Betul. 100% sebab future bukan di tangan kita, di tangan Tuhan kan. Tapi mungkin boleh dijadikan sebagai macam Ijat kata tadi, discussion. Betul. Bersama-sama. Dia sebab lagi ramai orang bagi input, dia lagi bagus lah sebenarnya. Mungkin lagi 10 tahun kita tengok podcast ni, poin-poin yang yang Ijat bagi tu, ada kena-mengena. Good point, betul. Kita boleh tengok, reflect balik lah kira. Betul. Okay, so first, tiada lagi penggunaan tunai atau cash, semuanya by digital payment. Kalau kita tengok sekarang ni pun dah penggunaan cash tu dah kurang. Macam aku baru-baru ni pergi kedai kedai makan, satu kedai makan ni. Bukan. Satu kafe ni lah. Masa aku nak bayar tu, dia dah tertera tulis kat situ, no cash payment. Ya betul, memang QR, QR and card only. So aku macam, cash sekarang dah tak bernilai ke kan? So dia bernilai tapi dia bentuk dijadikan sebagai nombor kat dalam kau punya phone. Betul. So pendapat untuk point aku yang first ni, apa kau rasa? Okay lah, aku untuk you guys, aku sebenarnya buat part time Grab lah. So sepanjang aku buat Grab, dia ada dua jenis payment lah. Satu memang melalui Grab, satu lagi kau boleh bayar cash. Even orang yang bayar cash akan lagi prefer bayar touch and go e-wallet atau duit now. So maksudnya orang memang dah tak pegang cash. Even aku dari dulu, aku jenis mentality tak pegang cash. Dia sebab kita rasa cash ni daripada opinion aku lah, cash ni dia jadi satu bebanan lah. Dan dia attract orang. Aku bagi satu situasi, kalau kau pergi keluar, kau pegang wallet dan kau buka, orang luar nampak, so kau jadi target orang. So tu mentality aku. So aku pun kurang bawa cash. Tapi keburukannya bila kau pakai touch and go semua, kira benda-benda yang dalam alam maya ni lah, dia ada tendency untuk kena hack dan scam. Ya doh. Banyak. Even orang boleh scam kau pakai AI pun boleh banyak. Bukan just scam dengan kecurian online tu kan. Dari segi macam even kalau line tak ada pun macam ni kita bayar tu. Betul. Banyak juga aku experience benda macam tu kan. Itu antara cons je lah kalau kita tak menggunakan tunai and cash lagi. So itu point yang pertama. Macam korang, apa pendapat korang? Adakah cash nanti dah dekat komen korang bagi tahu, korang lagi suka cash atau lagi suka pakai digital payment. Korang bagi tahu. Okay. So number 2 is pengeluaran kereta pandu sendiri secara besar-besaran, dan ini menyebabkan beberapa pekerja industri kehilangan kerja lah. Macam kau sendiri kau cakap tadi part time Grab kan. Betul. Saya pada Grab, taxi dengan bas awam lah. So apa pendapat kau? Okay, self driving car ni, benda ni memang kat Amerika diorang dah start buat. So kalau apa yang aku tengok, Amerika ni dia macam lebih kurang 5 atau 10 tahun daripada kita lah. Ya doh. So kemungkinan kita, ataupun silap-silap kurang daripada 5 tahun, kita dah adapt benda yang sama. Kita ada self driving car, orang dah start orang dah tak perlu drive. Dan benda tu sebenarnya lah, apa yang diorang cakap, selling point diorang cakap benda ni lagi selamat. Sebab mesin tak buat salah, mesin kurangkan defect ataupun problem. Lepas tu kos dia kurang. Tapi kalau kau tengok dekat berita-berita pun sekarang, pemandu sekarang ni lagi teruk tu kan. Kemalangan dah makin meningkat. Macam bas-bas, lori-lori tu pun. Kalau kita tengok news sekarang ni pun banyak. Baru-baru ni dekat tol Kajang tu kan. Tol Kajang. Kita duduk Kajang. So kat sini ada juga jadi. So kalau orang kata self-driving tu tak selamat, aku rasa drive sendiri tu lagi bahaya kot. Ya betul. Kan? Bagi aku lagi suka benda self-drive lah. Sebab satu, aku jenis introvert. Aku kalau boleh aku nak masuk dalam kereta, aku memang nak relax, aku tak nak cakap apa. Contoh kau part time Grab, kau tak berborak dengan customer? Kena paksa lah. So benda tu kena paksa. Aku tahu dah soalan orang-orang yang tanya kat kau masa dia drive.
Dah lama bang buat Grab. Memang confirm. Yeah. Memang tu ayat dia orang. Sebab tapi aku tak salahkan dia orang lah. Tu cara dia orang nak break the silence lah macam tu. Tapi bagi aku sebab kau ada setiap hari kan. So aku tak apa-apa nak selesa lah. Tapi itulah, aku hopefully one day Malaysia boleh ada self-driving car. Senang lah. Walaupun kita mungkin lah orang cakap kita akan kekurangan job, tapi kita boleh buat job benda-benda lain. Tak semestinya bila AI take over bahagian tu, kita memang tak ada job lain. Kita boleh je. Dan ada juga orang sebenarnya lagi prefer driver orang daripada robot sendiri. Betul, betul. Macam orang kata tu, dalam hidup ni bukan satu skill je yang kita perlu kuasai, betul, banyak betul, lagi. Setuju. Macam korang kalau muda-muda ni dah boleh start kot belajar skill-skill yang ada related dengan AI or robotic semua betul, ni kan. Yang tu the future lah. Betul. Memang the future. And then point number 3 is AI akan mengambil alih banyak industri di dunia ni. Sebagai contohnya, yang aku buat research dari segi sains, iaitu pembantu lab. Pembantu lab, kerani office, cashier, barber and banyak lagi lah. So itulah orang kata, macam aku cakap tadi lah, dalam hidup ni bukan satu skill yang kau perlu kuasai kan. Banyak lagi betul. yang kau harus ceburi. Pada pendapat kau untuk poin ketiga ni relevan tak? Okay, aku punya bak kata orang putih hot take lah. Hot take aku lah. Aku rasa lah AI lebih kreatif dari kita. Aku tak tahu kau setuju ke tak. Tapi aku boleh rasa kata AI setuju. lagi kreatif. Sebagai contoh korang boleh search lah kat luar. Diorang try buat music. Dalam beberapa saat dia boleh prompt satu muka yang tak pernah wujud. Dia boleh buat lirik dalam beberapa saat. Dia boleh buat melodi. Dan lagu tu catchy. Bukan sedap sedap, catchy lain tau. Tapi lagu tu catchy. Sekarang ni kita dalam era orang nak dengar benda catchy. Ya, benda contoh tu macam tak tahan lama. tung 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 sahur. Apa ke benda siap tung sahur? Benda tak ada maksud tapi orang nak dengar. Tu point aku. Kita macam mana dia benda ni kau tak boleh elak. Nanti aku rasa dalam sampai satu tahap kita dengan AI kena kerjasama. Bukan kerjasama maksudnya memang totally pakai AI. Maksudnya kau kena pakai juga AI. Sebab sekarang ni kau tak boleh deny lah. Macam musician pun dah start pakai benda-benda teknologi. Contoh macam autotune. Bagi aku autotune tu macam dia tune pakai benda-benda mesin untuk tukar suara dia. Tu pun bagi aku some form of AI juga lah. So in future lagi banyak. Masa time-time zaman aku, macam stem player by Kanye West tu, aku rasa macam dah paling gempak tau. Rupanya AI lagi lain macam lah. So aku harap pekerja-pekerja yang ada terlibat dengan yang aku cakap tadi tu, semoga berjaya. Semoga berjaya. Especially kita Malaysia ni sempat kot. Sempat kan. Macam pakcik-pakcik yang dah tua tu dah boleh standby duit pencen lah. Alamak. Okay. And then nombor 4 is bila dunia kita ni dah terlalu maju and berteknologi, mungkin fitness tu dah tak penting bagi diorang. Sebab macam cerita Wall-E. Betul. Okay. Even kau tengok orang bersukan pun melalui macam game sekarang, tak perlu bergerak sangat kan. And then macam untuk FIFA tu. Betul, untuk ada e-sport baik. E-sport FIFA tu. Dah lah mobile pula tu. Yang dekat Arab Saudi tu. Qatar tu. So sekarang untuk poin nombor 4 ni ada related dengan aku cakap tadi tu. Kadar kegemukan bakal bertambah disebabkan teknologi yang maju ni membuatkan manusia lebih malas. So apa pendapat kau untuk poin yang keempat ni? Aku 50-50 sikit lah. Betul. 50-50 sikit lah. Sebab bagi aku macam kau ada mention tadi, ada certain game diorang try to attract orang minat dalam satu tempat. Contoh macam main bola ke. Kadang-kadang diorang main tu, feeling main
dalam alam maya dengan main keluar lain tau. Kadang-kadang dia orang nak macam berasa juga bila main kat luar. Cuma kadang-kadang dia orang tak nak main kat luar tu, mungkin dia orang biasa orang judgemental kan, dia orang tak nak main sebab bagi aku masalah kegemukan ni memang makin teruk lah. Even dekat Malaysia ni pun kita tengok rata-rata pun dah makin obesity. Even aku sendiri pun dah gemuk guys. Lepas kahwin aku dah gemuk tu. Memang undeniable benda tu boleh gemuk. Tapi bila AI ni dah makin maju, dia boleh buat kerja yang benda kita tak perlu buat. Contoh macam kerja-kerja buruh contoh macam kau tengok kat kilang kereta, dia orang dah even kat China, benda ni dia orang tak bagi tahu tau. Even kat China, dia orang dekat kilang dia orang tak pakai robot. Dia orang tak pakai manusia. Sebab bila manusia buat, kita manusia buat silap kan. So kita akan buat silap. So bila silap, cost, benda tu cost tau. So dia orang nak kurangkan cost, dia orang buat satu robot untuk buat kerja. Kau just pagi-pagi on switch, dia orang buat kerja. So manusia dah tak buat kerja. So bila manusia tak buat kerja-kerja keras macam ni, kadang-kadang dia orang mana nak pergi bersenam ke gym. So dia bertambah lagi malas. Tu bagi dia orang lagi plus point untuk dia orang jadi lagi malas. So benda ni korang kena, benda ni diri sendiri lah. Sebab AI macam mana pun dia berkembang, kau human is human tu. Kau kena tanya balik diri kau. Takkan kau nak macam ni kan. Takkan kau nak AI tu lagi. Sebab bila kita dah obesity ni, kita ada tendensi untuk badan kita jadi lagi, especially otak lah. Otak kita tak berfungsi dengan elok lah. Kira otak, macam mana cakap, bukan je bodoh tapi dia seakan-akan macam tu. Yelah, tapi betul lah. dia jadi otak tak laju. So kita tak boleh kejang AI lah. So benda tu kita akan ketinggalan. Kalau kita nak fikir 4 darab 10 pun nak kena fikir pakai otak, makan masa pakai calculator kan. tu. Pakai calculator. Tu pun robot kau. Baik kerja guna AI. Kita boleh nak tanya dia dah beritahu lah jawapan ni. Bagi aku basic needs korang kena ada lah. Tapi macam benda-benda kompleks kau bagi AI. Betul. Kerah AI sampai habis lah. Kerah AI. So apa orang kata tu, apa lah, tak apalah, hantar dia lah. Okay, aku rasa yang kau cakap tadi kan, yang pekerja-pekerja kilang digantikan dengan AI kan. Kau tahu tak yang selebihnya pekerja tu pergi mana? Yang tu aku tak baca ni. Pergi Shin. Budak-budak pergi. Tak cukup. Baru lahir dah hantar pergi Shin. Okay, kita go to next point. Okay. Not sponsor by the way. Kau tengok yang dia siap tag baju tu. Kalau ada terbalikkan help me semua tu kan. Kau rasa itu betul ke? Aku rasa orang tipu kan? Nak saja nak bench clouds lah, for clouds kan. And apa orang kata, margin Shein tu akan menaik and free marketing lah orang kata. Suruh bayar lebih lah. Okay, next point, point yang kelima lah. Penggunaan AI dalam industri hiburan pula je. Untuk aku maybe akan berleluasa. Macam kita macam kau cakap tadi kan, lagu catchy semua tu kan. Macam pembikinan animasi dan penulisan lirik mungkin akan diganti dengan AI. Bahkan penyanyi juga pun akan digantikan dengan AI. Setuju tak? Setuju. Sebab kita Gen Z. So gen bawah kita Alpha. Gen Alpha, kalau korang perasan, diorang lahir-lahir dah jumpa gadget. Betul. Dan diorang memang daripada kecil tau. Kita ni dibesarkan umur sekolah rendah tu tak ada gadget lagi. Ada pun mak bapak je. Gadget pun yang tekan-tekan je lah. Tu boring kan. Lepas tu kita expose lambat lah. Umur 20-an baru kita nampak. Diorang daripada kecil. Kau imagine diorang hadap benda tu setiap hari dan diorang addicted. So macam mana in future diorang nak, kira diorang punya otak dah wired, memang diorang nak benda-benda yang macam ni. So kita okay lah, contoh macam orang cakap capitalist, nak jual-jual bisnes, mesti kita nak jual kat generasi baru kan. So kita ni sampai dah tak ada benda nak terjual kat dia. Sebab benda AI ni unpredictable tau. Dan makin hari makin upgrade. Kau tengok tahun 2023 yang video Will Smith makan lasagna. Betul, spaghetti tu buruk gila. Buruk tu. Kau tak termuntah tengok. Tapi sekarang tahun 2025, video tu memang dah upgrade gila. Betul. Aku tengok kan. Sampai mak aku
mak aku sendiri tengok, dia tak tahu ni betul ke ni tipu. Melainkan dia nampak suara lah. Kau bayang baru dalam tempoh 2 tahun tau. Kau bayangkan lagi 5 tahun 10 tahun. Lagi real. Lagi real tu. Silap-silap kau tengok video macam ni pun kau ingat kau ingat AI tu. Iya tu. Ada lah orang bagi emosi podcast yang AI sekarang. Yang orang hutan dengan chimpanzee tu. Itu kalau dia buat orang betul, orang dah percaya dan orang layan. Iya tu. Dan ada market yang nak benda tu. Betul. Gila betul lah. Mudah lah manusia. Bayang kita kena compete dengan robot tu. Iya tu. Risau. Memang kita akan kalah. Takkan tak boleh buat apa. Okay. Last point untuk aku lah. 1 minit. Okay. Ngam-ngam 30 minit. Okay. The last point is bila macam aku cakap tadi, industri kita akan diambil alih oleh AI and ramai orang akan kehilangan kerja kan. So orang-orang yang dibuang kerja ni nak apa orang kata, nak teruskan kehidupan macam mana kan. So untuk poin yang ke-6 ni aku rasa bila mungkin kerajaan tak boleh nak buat apa, mungkin rakyat akan bersuara and rusuhan mogok, even boleh jadi perang. Boleh jadi. Kalau tak mustahil. Orang dah desperate sangat kan, akan berlaku lebih kerap sebabkan banyak industri digantikan dengan AI and ramai orang hilang punca pendapatan lah. Betul. Sebab satu lagi kita dah tahulah perkembangan AI ni makin lama makin pesat kan. Lepas tu bagi aku lah, kita kena tolak ego semua orang. Maksudnya orang-orang atas dan orang-orang bawah kan. Kita kena regulate AI ni sebetul-betulnya. Kita tak nak AI bekerja sendiri. So kita nak kita on top of AI. Kita boleh kawal dia. Sebab kalau kita tak kawal, dia boleh generate benda sendiri dalaman. Kita ketinggalan tu. Cakap macam tak boleh kawal kan. Aku ada tengok satu video kat TikTok. Okay. Founder AI tu sendiri, dia setiap kali bila keluar ke mana-mana dia akan bawa backpack tau. Okay. And kau tahu tak apa dalam backpack tu? Dia adalah satu button untuk memadamkan AI tu kalau dia dah tak boleh nak kawal AI tu. Serius ah? Even founder sendiri pun takut dengan ciptaan dia, which is AI. Sebab tu aku cakap, kau kena tolak ego tepi. Contoh kita kena kerja sama, contoh orang-orang atasan China, US. Korang kena betul-betul tengok AI ni. Korang tak boleh compete. Contoh macam ChatGPT, US keluarkan ChatGPT. China keluarkan apa yang deep whale betul. Apa tahu whale kan, deep apa tau. So diorang macam compete tau. Diorang nak macam mana lagi better. Bila kau buat macam tu, AI tu lagi banyak data dia dapat. Lagi banyak data dapat. Lepas tu dia akan manipulate korang. Lalu korang boleh berperang antara sendiri. Betul. Disebabkan korang nak tunjuk mana lagi better. Betul cakap. Benda ni korang kena tengok betul-betul. Macam zaman dulu tu lah yang Rusia dengan Amerika perang apa, siapa yang pergi ke bulan dulu tu. Ya betul. Cold War dia lebih kurang macam tu. Dia sampai macam satu tahap. Aku terfikir tadi something. Aku terlupa. Dia macam tak apa. Aku teringat something tapi aku terlupa aku nak cakap apa. Tapi point aku lebih kurang macam kau lah. Dia macam aduh dang. Aku lupa. Tak apa. Aku ada ADHD santai. Macam mana ni manusia nak lawan AI ni? Ya tu. Baru beberapa saat dah lupa dah. Kejap sangat ni. Tak ada kan? Tak jumpa lagi. Tak masuk lagi. Okay. Itu saja untuk poin-poin yang aku ada 6 poin yang aku bagi untuk aku sendiri, what will happen in another 10 years. So nanti in another episode kita akan dengar untuk poin Ijat pula. Berapa poin kau buat? Banyak Cacah merbah okay, tak apa. Tak apa. Nanti kita akan dengar poin-poin itu. So kalau korang suka untuk episod pertama ni, jangan lupa like, share and subscribe, and see you guys on the next spot. Let's go. Yeah. Let's go guys.